Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akhir-akhir ini, isu jenayah pembunuhan berkaitan remaja terutama di kalangan pelajar-pelajar IPT sangat merunsingkan. Di kesempatan ini, kami dari Kelab Taha at UUSAS terpanggil untuk berkongsi kepada semua terutama lagi remaja atau pelajar perempuan berkaitan keselamatan diri. Rutin sebagai seorang pelajar, kita semua memang sibuk dengan kelas, assignment dan aktiviti harian. Tapi dalam kesibukan itu, jangan kita abaikan perkara yang penting, iaitu keselamatan diri kita sendiri. Contohnya, jika ada kelas malam atau perlu balik lewat, elakkan dari berjalan seorang diri, memakai barang kemas yang berlebihan dan berjalan dalam keadaan mendengar lagu. Juga bermain telefon menggunakan headphone. Oleh itu, anda juga digalakkan untuk bergerak bersama kawan-kawan dalam jumlah yang ramai melalui jalan yang lebih terang atau tidak sunyi dan berpakaian sopan serta tidak terlalu gelap warnanya. Dengan kemajuan teknologi yang ada pada hari ini, disarankan untuk sentiasa berkongsi live location kepada ahli keluarga dan rakan-rakan lain untuk memastikan setiap destinasi yang ingin dituju tiba dengan selamat. Selain itu, berhati-hati apabila berkenalan dengan orang baru, tidak salah untuk berkawan tetapi perlu ada batas dan jangan terlalu cepat berkongsi maklumat peribadi serta percaya dengan janji juga kata-kata penjaga. Jika menggunakan e-hailing atau pengangkutan awam, semak dahulu maklumat pemandu dan kenderaan serta sekali lagi disarankan untuk berkongsikan perjalanan dengan kenalan terdekat juga ahli keluarga. Dan yang paling penting, jika kita rasa tidak selesa dengan sesuatu situasi, percayalah pada naluri sendiri dan jangan abaikan perasaan itu, serta terus ke tempat yang lebih selamat. Akhir sekali, kami daripada Universiti Sultan Azlan Shah, khususnya Kelab Taha at U, ingin kami ingatkan bahawa menjaga diri bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kita menghargai diri sendiri. Kita kuat, tapi kita juga perlu bijak menjaga keselamatan diri. Sekian, terima kasih.